Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Sesungguhnya segala pujian itu milik Allah sarwa alam. Seperangkat selawat dan salam diucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan anggota keluarga baginda. Salam FCOEE insentif minda pemangkin bangsa. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail, dan menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, ampun Tuanku, Patik dan seluruh warga penganjur dan urustia Faizuddin Center of Educational Excellence merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis perasmian penutupan AI Summer Camp University Tour 2024 pada hari ini. Patik-patik semua berasa bangga kerana duli tuanku sentiasa dapat bersama di dalam segala acara yang dianjurkan oleh FCOEE di bawah Majlis Agama Islam, MAIP, dan juga di UNIMAIP ini. Ampun tuanku, Patik pohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk Patik menyampaikan ucapan kepada barisan tetamu dan semua hadirin yang diraikan. Ampun tuanku, Yang Berhormat Datuk Rahimi bin Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmi bin Azizan, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis Pendidikan, yang berbahagia Profesor Datuk TS Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Naib Chancellor, Div-Div Jemputan, Jawatankuasa Tabung Amanah FCOE, Wakil-Wakil Universiti, Wakil-Wakil Jabatan, Jawatankuasa Pelaksana dan hadirin, termasuk kepada CEO kita, Ustaz Nazim, dan juga Datin, kedua-dua Datin ada kat sini, dan yang diraikan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga, maka dapatlah kita bersama-sama dalam majlis pada pagi yang indah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas kepada pihak urustia yang bertungkur lumus dalam menjayakan persediaan majlis pada hari ini. Terbagi tepukan yang gemuruhlah kepada urustia, ya, kepada TNC Akademik dan Antarabangsa, dan juga Profesor Mat Dia, Dr. Shah dan rakan-rakan semua. Dan juga tidak lupa juga kepada para hadirin yang sudi hadir walaupun dengan kekangan masa yang kita semua ada. Dan begitu juga kepada UKM, IVI yang sentiasa hadir, kita bagi tepukan gemuruh kepada Prof. Riza, dan juga daripada Uniza tidak dapat hadir kerana banjir. Jadi patutnya 10 orang akan hadir tapi tidak dapat hadir kerana keadaan tidak mengizinkan. Hadirin sekalian, hidup kita hari ini tidak lari daripada pengaplikasian teknologi. Dengan drone dan AI memudahkan petani mengurus ladang, pembelajaran atas talian membuka akses pendidikan tanpa batasan jarak
dan platform e-dagang serta AI membantu peniaga kecil memasarkan produk ke peringkat nasional dan antarabangsa. Namun, dalam kemajuan ini ada satu cabaran besar yang perlu dihadapi oleh graduan di zaman serba teknologi ini. Salah satu cabaran terbesar adalah untuk kekal relevan di tempat kerja. Kemahiran yang diperlukan oleh majikan hari ini mungkin berbeza daripada apa yang dipelajari semasa di universiti. Teknologi yang dulu dianggap canggih, kini menjadi perkara biasa dan untuk terus berada di hadapan, graduan harus sentiasa belajar dan mengasah kemahiran baru mereka. Saudara-saudari yang bijaksana, bagi persediaan mendepani situasi yang digambarkan, pihak Institut Informatik Visual IVI UKM bersama-sama dengan FCOEE MIND telah merencana sebuah program yang dinamakan AI Summer Camp University Tour khusus buat anak-anak polis di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta seluruh Malaysia, yang mana penang diraja kita adalah Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis. Kita bagi tepukan yang gemuruh. Program ini memberi fokus kepada peningkatan kemahiran dan kemahiran semula atas reskilling dan upskilling dengan memberi tumpuan kepada kesediaan dan kebolehpasaran bakal graduan. Hanya sekarang ini kita fokus kepada universiti, tetapi kita tidak tinggal kepada IRED, iaitu AI Robotic Education, yang kita pilih 8 buah sekolah ramai 160, dan begitu juga baru dilancarkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku sendiri, iaitu Junior IRED sebanyak 10 buah sekolah, 10 pelajar, 100, dengan mereka diberi kemahiran MBOT 2. Jadi target sekolah dan juga universiti telah kita habis. Dan insya-Allah tuanku, tahun akan datang kita akan fokus pula kepada politeknik, kepada college community di seluruh Malaysia. Jadi kita cover semualah. InsyaAllah ini target untuk anak-anak Perlis dan juga ibu bapa yang berada di negeri Perlis. Oleh hal yang demikian, 6 modul AI Summer Camp termasuk robotik, pembangunan chatbot, analitik data dan VR telah dibangunkan oleh pasukan Institut Informatik Visual UKM di bawah pimpinan Profesor Madya Dr. Rabiah Abdul Kadir yang sekarang ini berada di China. Usaha komited mereka memastikan program ini relevan dengan keperluan pekerjaan masa kini. Syabas dan terima kasih atas dedikasi mereka. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan AI Summer Camp University Tour di Zon Tengah pada 21 hingga 28 Julai 2024 di UKM. Melibatkan 46 peserta dari 12 institusi sekitar Lembah Kelang, serta di Zon Timur pada 29 September 4 Oktober 2024 dengan 59 pelajar dari 5 institusi di Pantai Timur. Syukur program ini mendapat maklum balas positif menunjukkan peningkatan pemahaman AI dalam kalangan peserta. Hari ini kita bersama-sama dalam majlis perasmian penutupan AI Summer Camp University Tour bertempat di kampus UNIMAP bagi Zon Utara yang merupakan jelajah terakhir program ini. Untuk makluman hadirin sekalian, program pada kali ini juga akan berlangsung selama 6 hari yang telah bermula pada 2 Disember lalu dan akan berakhir pada 7 Disember 2024. Dan terima kasih kepada UNIMAP, Datuk WC, kerana memberi laluan dan juga memberi komitmen yang tinggi kepada FCOEE. Hadirin yang saya muliakan, syabas dan terima kasih kepada 68 orang siswa-siswi. Sila bangun. 68 ni, sila bangun. Baju kuning biru juga. Jadi anda semua telah dikuning birukan. Okey, bagi tepukan gemuruh kepada mereka.
di hadapan saya pada hari ini yang bangkit dan hadir juga ya ke program AI Summer Camp University Tour Zon Utara yang diadakan bagi memberi nilai tambah kepada ilmu dan kemahiran sedia ada. Saya ucapkan tahniah kepada wakil-wakil pelajar daripada Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Kita bagi tepukan yang majoritinya Universiti Teknologi MARA, UiTM, Kampus Arau Perlis. Mana dia angkat tangan? Ya, UiTM Kampung Merbuk Kedah, UiTM Kampung Pematang Pauh Pulau Pinang, Universiti Utara Malaysia UUM Sintok, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Institut Latihan Perindustrian ALP Kanga, College Vocational Kanga, mereka pun diploma, College Vocational Arau, Pra University SMK Syed Alwiya, ni tingkatan 6, ni mana dia? Ada 12 orang. Ini dia. Kita bawa juga mereka ya untuk pendedahan kepada AI Summer Camp ini dan termasuk Pra University MSK Syed Sirajuddin dan juga Pra University SMK Tunku Sulaiman. Jadi inilah dia 12 institusi pengajian tinggi yang kita libatkan. Terima kasih. Sila duduk. Saudara-saudari sekalian, saya menyeru pelajar-pelajar semua untuk terus belajar, meneroka dan memanfaatkan bimbingan pakar-pakar berpengalaman pada program ini. Saya amat berharap kebersamaan kita hari ini dapat memperkukuh jaringan demi pembangunan anak bangsa. Sebenarnya Faizin Center of Educational Excellence di bawah MAIP ini meningkatkan di segi jalinan, iaitu support ya, kepada universiti dan juga kepada pihak sekolah dan sebagainya. Bukan mengambil peranan, ya, kita jalinan dan jaringan di antara universiti-universiti. Dan kita juga amat terima kasih kepada Majlis Agama Islam, kepada Ustaz Nazim, tuanku yang menjadi apa dipanggil pengurusi MAIP, Maju Agama Islam, kerana kita mesti mendigitalkan dan hari ini keluar dalam surat khabar bahawa Perlis di bawah MAIP telah dapat pengiktirafan paling besar, iaitu iCloud Computing. Bagi tepukan yang gemuruh kepada Majlis Agama Islam kita. Jadi kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan agar semua institusi pengajian tinggi dapat menguatkan kolaborasi sesama kita untuk mengangkat kualiti minda, pemikiran dan keboleh pasaran anak-anak muda kita. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan Patik. Sekali lagi Patik merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku, ampun tuanku.